Melati kuntum tumbuh melata, sayang sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pergi ke toko membeli baja, tidak lupa membeli paku. Nama saya Khadijah Safia, anak dari ayah dan ibu. Nama saya Khadijah Safia binti Muhammad Sufaisul. Saya berusia 11 tahun dan bersekolah di SK Seri Layang yang terletak di Genting Highland Pahang, Darul Makmur. Nama kod sekolah saya CBA 0003. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku cerita yang pernah saya baca. Buku cerita ini bertajuk Serangan Jerum Bergalangan. Penulis buku ini Syuhadah Safian dan penerbit buku ini Siti Sarah Osman, dan buku ini mempunyai 92 buah muka surat. Buku ini mengisahkan tentang dua orang adik-beradik dan dua orang rakan yang ingin menyelam di pantai Kuala Muda, Kedah. Pada suatu hari, mereka telah meminta izin kepada kedua ibu bapa mereka. Kedua ibu bapa mereka mengizinkan dan berpesan, tidaklah bermain terlalu lama, jagalah kesihatan kamu semua. Mereka pun telah pergi di tempat yang mereka sanjungi. Mereka berdoa supaya perjalanan mereka ke pantai Kuala Muda ini selamat dan tidak terjadi apa-apa. Mereka telah tiba di tengah-tengah laut. Mereka menyelam dan mereka berpisah buat sementara. Tiba-tiba sewaktu mereka sedang enak menyelam, kawan mereka bernama Abu ternampak ikan yang bergigi besar. Abu terasa takut dan gemetar. Abu berenang sehingga ke kapal yang mereka berhenti tadi. Abu terkejut kerana melihat kapal yang sudah kosong dan tidak ada satu orang pun yang telah menduduki kapal itu. Abu merasa takut dan ingin rasa kawan-kawan mereka telah tiba lagi. Tiba-tiba kawan mereka yang bernama Adam telah tiba di kapal. Adam berasa kesejukan kerana telah menyelam sampai ke hujung laut. Abu menceritakan kejadian terjadi kepada dia tadi. Adam terasa terkejut kerana mendengar cerita itu. Tiba-tiba sewaktu mereka telah menduduk dan menunggu dua adik-beradik tadi telah tiba di kapal. Adam dan Abu menceritakan kejadian tadi yang terjadi kepada Abu. Abang daripada dua orang adik-beradik tadi terkejut sampai ke pingsan. Tiba-tiba mereka telah pergi ke destinasi tadi. Adam menceritakan kejadian kepada Pakcik Ketua Pantai Kuala Muda. Pakcik itu terkejut dan bertanya, mengapa kamu menyelam di sana? Adam pun menjawab, kami tidak tahu tempat itu tidak sesuai untuk menyelam. Nilai murni dari buku ini ialah tidaklah bermain atau menyelam di tempat yang tidak sesuai dan tidak sepatutnya. Kesimpulan bahasa, ke dasar laut yang dalam dan tidak ada satu cahaya pun mampu menembusnya. Maksudnya, bermain atau menyelam di tempat yang dalam, tidak ada satu orang pun mampu menemunya. Rasa hati begitu retak bila kekasih berjumpa pergi. Hari ini kita berpisah, tahu hadapan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.